Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke IAIS Podcast. InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan satu topik yang agak penting dalam situasi geopolitik semasa. Dan bersama saya hari ini, co-host saya, saudara Sayuti Mansur. Apa khabar Sayuti? Alhamdulillah. Dan juga kita ada tetamu istimewa hari ini, Prof. Dr. Azmi Hassan. Apa khabar Dr.? Baik, Alhamdulillah. Ya. Mungkin sebelum kita mula saya kenalkan sikit guest kita hari ini. Tetamu kita Dr. Azmi Hassan merupakan seorang pakar geostrategi, penganalisis politik dan fellow kanan Nusantara, Akademi Nusantara yang merupakan tokoh yang dikenali di Malaysia khususnya dalam wacana geopolitik dan juga diplomasi dan sebagainya. Beliau sering menjadi pakar rujuk utama dalam pelbagai platform media tempatan dan juga antarabangsa untuk mengulas isu-isu geopolitik, dasar luar negara, keselamatan dan juga landscape politik domestik juga. Dan beliau pernah berkhidmat di UTM, Doktor, di Perdana School of Science, Technology and Innovation Policy di UTM. Dan saya rasa antara karya beliau yang terkini bertajuk Diplomasi. Ya, betul. Iaitu memberi pemahaman mengenai dasar luar dan juga diplomasi kepada generasi muda targetnya, insyaAllah. Dilancarkan tahun lepas. tahun lepas, betul. InsyaAllah. Tahniah Doktor atas karya yang terbaru. Dan sebelum kita bermula untuk membincangkan isu utama kita pada hari ini, mungkin Dr. Azmi boleh terangkan sedikit kepada kita apa itu Doktor sebenarnya geostrategi. Okey. Dan sebenarnya bagaimana seorang geostrategis menganalisa isu-isu dan sebagainya. Okay, terima kasih Dr. Badri. Mengenai diplomasi adalah buku saya. Itu adalah untuk menerangkan kepada anak-anak muda bagaimana untuk memahami konteks geopolitik tempatan dan juga geopolitik antarabangsa dalam bahasa yang mudah. Maksudnya apa yang saya faham. Jadi ini berbalik pada soalan apa itu geostrategis. Itu adalah satu ungkapan yang saya buat-buat. Kalau di Google cari Dewan Bahasa Pustaka, dia tak ada ungkapan tersebut. Saya gabungkan geo, itulah kepakaran saya, dan juga strategis memang adalah. Jadi untuk dikatakan ini sebagai branding. Maknanya Dr. Badri tak boleh mengaku bahawa geostrategis sebab ianya tak ada. Bidang itu sendiri. Bidang tu tak ada, ungkapan tu tak ada. Tapi ramai yang ingat semasa saya di UTM, dan UTM pun marah juga sebab saya menggunakan ungkapan geostrategis itu, orang ingat itu adalah jawatan dalam UTM sampai sekarang. Tapi pensyarah UTM macam Dr. Latif ke dia tak boleh guna pakai ungkapan jawatan tersebut kerana benda tu tak ada. Geostrategis kita fahamlah. Strategis adalah seorang yang membuat keputusan bukan untuk hari ini tapi memikirkan apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Strategis. Dia ada strategi. Geo adalah bidang saya yang sebenar dan ramai yang tak tahu itu bidang saya. Bidang saya, expert saya, PhD saya adalah mengenai GPS. Satellite GPS. Bukan geospatial. Satellite GPS. Dan thesis saya adalah mengenai dengan konsep anti-spoofing, bagaimana untuk merosakkan anti-spoofing Pentagon. Kerana katakan smart missile semuanya, bom pintar menggunakan GPS. Jadi itu dia katakan kepakaran saya. Dia masalahnya untuk bercakap pasal GPS, orang tak minat sangat. Kecuali masa perang, orang minat sikit lah. Yang boleh saya bercakap pasal GPS di tempatan adalah ketika kehilangan MH370 dan MH17. Kerana itu adalah bidang kepakaran saya, navigation. Jadi untuk memberitahu pada penonton, geostrategis itu hanyalah ungkapan yang dibuat-buat, bukan jawatan saya di UTM. Itu dikatakan mukadimahnya lah. Jadi mungkin kita boleh terus masuk pada topik kita pada hari ini. Pada hari ini kita nak bincangkan tentang isu semasa lah, iaitu konflik antara Amerika Syarikat dan juga di Iran. Jadi mungkin berdasar susulan daripada penerangan daripada Prof tadi tentang strategi dan sebagainya, kita nak terus jump kepada perbincangan, kita nak lompat terus kepada perbincangan tentang adakah Amerika Syarikat, terutamanya Trump itu sendiri, ada strategi di dalam masuk kepada konflik di Iran. Jadi mungkin Prof boleh jelaskan pada mulanya kita nak tahu apa sebenarnya tujuan asal Trump ni dia memulakan konflik di Iran tu.
Adakah dia ada satu strategi atau tujuan tertentu yang ingin dicapai pada masa itu, dan macam mana bandingannya dengan situasi yang berlaku sekarang ni? Ya, bercakap tentang Iran, keputusan yang dibuat untuk menyerang Iran itu dikatakan secara sembrono. Saya katakan ianya sembrono. Dr. Badri faham apa sembrono tu. Iaitu membuat keputusan tanpa memikirkan apa kesannya pada masa hadapan. Dan 3 bulan lepas, ramai yang menuduh Trump itu mengikut kata-kata Perdana Menteri Israel Netanyahu untuk menyerang Iran. Dan memang ada kebenarannya. Kerana 3 bulan lepas dibocorkan rahsia kepada New York Times bagaimana Trump membuat keputusan untuk menyerang Iran. Iaitu setelah berbincang dalam bentuk meja bulat. Dan Netanyahu pun ada. Itu adalah kerana tuduhan mengatakan Trump membuat keputusan impulse untuk menyerang Iran. Kerana baru kejayaan di Venezuela membuatkan Trump dia gelap mata untuk menyerang Iran. Jadi dalam hal ini Trump sebenarnya tidak ada dikatakan strategi, dan strategi exit untuk keluar pun memang tak ada. Dan memang dikatakan agak sembrono kerana baru semalam selepas berjumpa dengan Netanyahu hari Selasa, Netanyahu ada memberitahu Trump bahawa Iran sedang memindahkan semua uranium ke satu loji yang dinamakan, saya lupa apa loji, PixX Mountain. PixX Mountain. Dan Trump marah. Kenapa beritahu dia? Dia kata Amerika mempunyai disebut kamera, maksudnya satellite lah yang dapat tahu. Jadi maksudnya dia tak mahu lagi bahawa Netanyahu itu memandu arah tentang Iran. Jadi memang betul lah, Trump buat keputusan secara sembrono, secara impulse, dan dipujuk oleh Netanyahu, bukan berfikir panjang dalam hal ini. Mungkin susulan pada itu sebab perkata Trump tak ada strategi. Jadi bagaimana pula dengan Israel ataupun Netanyahu punya strategi? Apa strategi Israel dalam mengheret Amerika Syarikat untuk menyerang Iran? Israel hanya mahu menukar rejim. Dia tak mahu rejim yang sebelum ini. Itu dia katakan matlamatnya. Dan kalau kita lihat pada mula-mula 24 jam, 48 jam bila serangan tu berlaku, memang menukar rejim adalah matlamatnya. Yang pasal nuklear tu dia datang selepas itu. Jadi ini yang dikatakan bahawa matlamat Israel adalah untuk menghapuskan Iran. Dan mungkin nak meletak Ahmadinejad sebagai presiden baru, kita tak tahu. Yang tu baru lah. Jadi Dr. Azmi, kita kembali kepada paradigm geostrategik. Geostrategis itu. Bagaimana doktor menilai setakat ini setelah beberapa bulan strategi tentera Amerika sendiri dalam mereka menyerang Iran melalui udara, dan sudah pasti serangan udara ni tidak boleh menjatuhkan sesuatu kerajaan. Dan adakah eventually akhirnya mereka terpaksa melaksanakan yang dipanggil ground invasion di Iran ni, menurut perspektif doktor? Ya, kalau ground invasion menggunakan tentera di Iran itu sendiri, saya rasa tidak mungkin berlaku. Kerana pada awalnya Presiden Trump dan juga strategi tentera Amerika Syarikat memikirkan dengan mengebom boleh melemahkan rejim. Itu dikatakan strategi mereka, tapi hakikatnya Iran tu mempunyai struktur yang amat lengkap dalam menukar pemimpin. Maksudnya bila Ali Khamenei telah terbunuh, dia ada proses dia untuk dikatakan mentadbir secara sementara, dan selepas itu melantik orang baru. Dia ada proses. Jadi itu kesilapan besar pentadbiran Trump memikirkan dengan mengebom itu dapat menghancurkan Iran. Tidak. Dan mereka dikatakan sampai sekarang mereka tahu kesilapan yang mereka lakukan, bahawa dengan mengebom saja tidak boleh menghancurkan dikatakan kerajaan Iran itu. Jadi ini dikatakan kalau nak hantar tentera masuk, itu adalah Iran itu bukannya Venezuela. Venezuela mungkin boleh dibuat, tapi bagi Iran sendiri IRGC itu masih utuh. Selagi IRGC itu wujud, maka selagi itulah Iran dapat bertahan daripada serangan Amerika Syarikat. Cuma susulan betul-betul Dr. Azmi, saya terbaca satu artikel bagaimana negara Iran itu sendiri sampai sudah beberapa bulan diserang, masih lagi secara ekonominya masih lagi resilient, masih lagi maksudnya boleh bertahan. Dan mereka pun ada sejarah bertahan beberapa lama, dikenakan sanction dan sebagainya.
Bagaimana pendapat Dr. Azmi berkenaan? Ya, pada satu ketika Iran adalah negara yang paling banyak dikenakan sekatan. Kalau nak dikatakan ekonominya resilient, memang ekonominya dah hancur sekarang ni disebabkan oleh Amerika Syarikat. Sekarang Rusia adalah negara yang paling banyak dikenakan sekatan. Tapi memang hakikatnya walaupun sekatan itu, Malaysia mengatakan dasar luar Malaysia adalah tidak mengiktiraf sekatan itu kerana ianya adalah bilateral yang dikenakan oleh Amerika Syarikat terhadap Iran ataupun Kesatuan Eropah terhadap Iran, bukan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sebab itu kita masih berdagang dengan Iran, kita masih beli minyak dengan Iran, dan bukan saja Malaysia tapi banyak negara lain. Jadi dalam hal ini dikatakan bahawa ekonominya masih bertahan. Tetapi sekatan itu dah dikenakan berapa lama dah, hampir 40 tahun. Jadi dikenakan sekatan baru tidak menjadi hal bagi Iran. Mereka boleh merasai kesengsaraan itu memang telah pun dikatakan berlaku. Jadi sekatan ekonomi memang tak dikatakan tidak menjadi. Kalau Cuba mungkin sekatan ekonomi itu mungkin satu hari tak lama lagi kerajaan dia akan tunduk. Tapi di Iran kerajaan dia tidak tunduk dalam hal ini. Jadi itu bezanya antara Iran dengan Cuba ataupun Venezuela dalam hal ini. Mungkin tadi Prof dah cerita tentang resilient atau ketahanan Iran dari aspek ekonomi. Saya nak bawa pergi kepada dari aspek ketenteraan itu sendiri, Prof. Macam mana strategi Iran menghadapi serangan atau menghadapi ancaman daripada Amerika Syarikat yang kita tahu jauh berkali ganda lebih kuasa yang lebih besar daripada Iran. Jadi apa strategi yang digunakan Iran dalam menghadapi kekuatan ni? Kalau macam kita biasa tahu Iran ni dia menggunakan strategi perang asimetri, guna drone yang murah dan juga yang terutama yang tengah hangat sekarang ni iaitu di Selat Hormuz, macam mana mereka mengawal Selat Hormuz tu. Jadi apa strategi Iran dalam menghadapi Amerika Syarikat ni? Ya, dalam hal ini jika Amerika Syarikat menggunakan strategi ekonomi dan ketenteraan untuk menghukum Iran, Iran menggunakan sama tak strategi yang sama untuk menghukum Amerika Syarikat, tapi secara tidak langsung, iaitu secara ketenteraan mereka menyerang, kononnya menyerang pengkalan tentera Amerika Syarikat di negara Teluk, tapi kadang-kadang tempias juga ke tempat-tempat lain, bukan dikatakan pengkalan tentera sahaja. Dan daripada ekonominya Selat Hormuz, itu yang dikatakan strategi yang paling ampuh, yang mana Presiden Trump yang akan menghadapi pilihan raya November ini tidak mahu Selat Hormuz itu ditutup kerana harga minyak di stesen minyak Amerika sudah mencapai $4 satu galen, $5 satu galen. Jadi ini dikatakan rakyat Amerika memang tak suka ataupun boleh memberi keputusan negatif pada bulan midterm November ini. Jadi bila saya cakap pasal drone, yang menarik minat saya adalah memang drone itu murah betul berbanding dengan peluru pandu yang di-intercept oleh Amerika Syarikat, tetapi hakikatnya teknologinya tinggi. Kalau drone Amerika dia pakai GPS saja. Bidang betul. Untuk patut saya cakap bidang saya. Tapi drone Iran ini dia pakai 3 jenis satelit. GPS, Beidou China dan juga GLONASS, 3 satelit. Okey, katakanlah dia jamkan. Maknanya thesis saya pasal tu, nak jamkan GPS-nya satelit. Kalau dia jam 3-3 ni, dia boleh fallback kepada initial navigation. Itu thesis master saya. Initial navigation. Okey, itu yang dikatakan indigenous, bijaknya. Dan Iran dia memang satu tamadun yang dikatakan mengeluarkan orang-orang pintar. Dan di UiTM juga ramai pelajar-pelajar Iran, dan mereka ni dikatakan agak pintar dari segi pemikiran mereka. Dan itu yang dikatakan masyarakat Iran. Walaupun sekatan ekonomi dikenakan, mereka dikatakan indigenous, membuat sesuatu mereka buat sendiri. Jadi itu yang dikatakan menariknya peperangan sekarang ini menggunakan drone. Tetapi jangan lupa, untuk menghantar drone itu memerlukan data intelligence yang baik, lokasi umpamanya, koordinat yang tepat. Dan koordinat ini dikatakan diberi oleh 2 negara kuasa besar, iaitu Rusia dan China. Tapi mereka tak mengakulah. Tapi hakikatnya drone itu adalah teknologi Iran, tapi daripada mana mereka dapat data-data risikan itu?
besar kemungkinan daripada dua negara ini. Tentang betul Prof, tentang strategi Iran ni saya nak tanya tentang satu lagi yang berkaitan, iaitu tentang Lubnan. Kalau kita tengok Lubnan ni, Iran begitu mengaitkan apa yang berlaku di Iran tu dengan Lubnan. Begitu juga apabila ingin berlakunya gencatan senjata dan sebagainya, Iran akan sentiasa mensyaratkan supaya Lubnan juga diturut sertakan. Dan saya rasa yang terkini pun Supreme Leader Iran pun ada mengeluarkan suatu janji bahawa mereka tidak akan meninggalkan Lubnan sama sekali. Jadi apa sebenarnya kepentingan Lubnan ni dalam strategi Iran bagi menghadapi Amerika Syarikat ni? Ya, saya ramai memsoalkan dalam perjanjian itu Lubnan ada. Dalam hal Lubnan ada, tapi dalam hal Gaza tak ada. Hakikatnya kerana di Lubnan tu masih ada Hezbollah yang menjadi proksi yang lebih kuat. Jadi Iran mahu melindungkan kekuatan Hezbollah ini. Sebab tu Lubnan dikatakan sebagai salah satu syarat gencatan senjata dengan Amerika Syarikat. Di Gaza, Hamas dah hampir dikatakan dah tak ada dah. Sebab itu tidak dikaitkan dengan Gaza dalam gencatan senjata ni. Jadi sebab tu nak menjawab soalan tentang Lubnan tu, memang Iran ada kepentingannya tentang Hezbollah yang dikatakan boleh memberi tekanan kepada Israel, terutama sekali kawasan utara Israel, termasuklah di Golan Heights. Jadi pentingnya adalah proksi. Houthi di Yemen, dia boleh jaga diri sendiri. Jadi tak perlu Iran dikatakan memberi bantuan, kecuali memberi bantuan secara ketenteraan, peluru berpandu kepada Houthi. Jadi ini yang dikatakan kenapa dikaitkan Lubnan adalah kerana wujudnya Hezbollah di Lubnan. Jadi Dr. sebut mengenai Houthi di Yaman, di Sana'a dan sebagainya. Mungkin kita pindah ke situ pula, Dr. Mereka sudah lama dormant, beberapa lama, dan kemudian disebabkan beberapa insiden yang berlaku baru-baru ini, serangan daripada pihak Saudi, mereka sekarang telah mengancam untuk menutup Babul Mandeb di Laut Merah. Bagaimana Dr. melihat? Adakah ini terbukanya satu front baru dalam konflik ini? Ya, satu front baru. Saya kirakan nak dikatakan front baru tanpa Selat Al-Madab itu memanglah satu front barulah. Dikatakan mengambil iktibar daripada Selat Hormuz. Houthi Yemen dikatakan menutup, dan mereka mempunyai kemampuan dalam hal ini. Tapi Houthi ini very specific. Dia kata hanya kapal yang dikatakan datang daripada Arab Saudi. Sama juga dengan sekatan Amerika terhadap kapal yang dikatakan datang daripada pelabuhan Iran, dikenakan sekatan. Jadi Houthi mempunyai kemampuan dalam hal ini. Dan yang apa yang tak fahamlah Dr. Badri adalah kenapa Riyadh dikatakan menyerang pelabuhan yang dalam kawalan Houthi di Yemen. Kerana ini akan dikatakan membuka satu front baru, iaitu memberi justifikasi kepada pihak Houthi untuk menutup selat ini yang agak penting, kerana kalau ditutup semua habislah terusan Suez. Mana kena berpusing jauh, tak dapat melalui Laut Merah. Jadi ini dikatakan bahawa memang betul satu front baru yang tak sepatutnya berlaku dalam hal ini. Maknanya tiba-tiba lah Riyadh ni nak cari pasal dengan pihak Houthi di Yemen. Dan di sudut Riyadh sendiri, Doktor, mereka ada capability untuk berhadapan dengan Houthi? Kalau kita lihat pada ketika inilah, memang perang itu dah lama berlangsung 10, sehingga kan Malaysia pun agak terjebak dalam hal ini. Secara tidak langsung lah. Saya nak ungkitkan perkara ni dah lama tapi terlepas pandang oleh rakyat Malaysia. Ketika perang Yemen, Arab Saudi dengan Yemen itu dikatakan kemuncaknya, setiap kali press conference dilakukan, secara kebetulan ada bendera Malaysia di belakang. Dia banyak bendera, ada bendera Malaysia. Tapi masalah jurucakap tu bercakap pasal perang Yemen. Jadi timbul persepsi Malaysia ni terlibat ke? Adalah sikit-sikit kan dulu. Tapi hakikatnya bendera tu adalah apa yang dikatakan NATO negara Islam. Dia ada 47 negara. Arab Saudi adalah dikatakan sebagai championnya, dan Malaysia adalah termasuknya untuk melawan ideologi Al-Qaeda pada masa itu. Dan secara kebetulan lah bendera tu ada. Dan secara kebetulan juga bendera Malaysia dekat dengan rostrum.
Jadi ini dia katakan perang Yemen itu dah lama berlaku. Sebab tu saya kan, benda ni dah lama dah terhenti, dormant. Tapi tiba-tiba bila berlaku perang Iran, Riyadh mengambil keputusan untuk menyerang, mungkin untuk menghapuskan Houthi dalam perkara ini. Jadi mungkin Prof, saya tertarik dengan soalan Dr. Badri tentang kemampuan Riyadh ataupun kemampuan Arab Saudi dalam menghadapi Houthi di Yaman. Kalau kita tengok waktu bermulanya sekatan yang dilakukan, maksud Iran, apabila Iran menutup Selat Hormuz, Arab Saudi dah berjaya mengatasi dari segi bekalan minyak, sebab Arab Saudi ni dah ada pipeline daripada belah timur dia, pantai sebelah timur dia ke barat di Port Yanbu. Jadi apabila mereka Arab Saudi mencetuskan kembali Houthi ini, jadi apabila Houthi tutup Bab al-Mandab, jadi seolah terperangkap. Walaupun dia dah berjaya menyelesaikan masalah di Selat Hormuz, timbul pula masalah di Bab al-Mandab ni. Macam mana Prof? Arab Saudi boleh menggunakan, hanya Arab Saudi saya rasa. Negara-negara lain seperti Qatar masih bergantung kepada perjalanan Selat Hormuz. Itu yang dikatakan mengapa dibuat satu front baru, kerana ia boleh dikatakan memerangkap, seolah-olah sejarah berulang, di mana Amerika Syarikat tahu bahawa Iran akan menggunakan Selat Hormuz sebagai sekatan, tapi masih menyerang Iran, tapi tidak menggunakan strategi bagaimana untuk menyekat Iran, menyekat Selat Hormuz. Jadi sama juga dengan Riyadh. Jadi mungkin dikatakan Riyadh pada ketika itu melihat ini masa terbaik untuk melumpuhkan Houthi di Yemen. Mungkin juga Trump pada ketika itu bulan Februari sebelum melakukan serangan memikirkan ini masa terbaik untuk menukar rejim Iran. Jadi ini yang dikatakan strategi foresight itu dikatakan tidak betul bagi Trump dan juga mungkin Muhammad Salman. Tak boleh sebut nama dia. Tak tahulah. Okay. Jadi mungkin rentetan daripada soalan tentang peranan Arab Saudi, saya nak pergi dengan lebih luas itu tentang peranan negara-negara teluk. Macam Prof ni sebut tadi, antara strategi Iran tu mereka menyerang, walaupun mereka menyerang penggalan tentera Amerika Syarikat di negara-negara teluk, tapi turut terkena juga lah fasiliti tenaga negara-negara teluk, bekalan-bekalan minyak, dia punya pam-pam minyak mereka dan sebagainya. Jadi saya nak tanya Prof, adakah akan sampai satu ketika di mana negara-negara Arab ni sampai satu titik mana mereka ni mungkin kita boleh kata hilang sabar, dan mereka pun akan menyertai konflik ini, iaitu turut sama menyertai Amerika Syarikat untuk menyerang Iran. Kalau kita tengok laporan kan ni dah mula ada beberapa laporan yang menyatakan pada awal-awal dulu Arab Saudi dan UAE ada melakukan serangan, dan yang terkini saya rasa Bahrain dan juga Kuwait pun ada dilaporkan melakukan serangan terhadap Iran. Jadi adakah akan sampai satu ketika mereka melakukan all out attack kepada Iran? Tidak, kerana kalau Amerika Syarikat dan Israel tidak mampu dikatakan walaupun menyerang Iran, apalagi negara-negara teluk. Kalau mereka menyerang secara langsung, mereka tidak akan memberitahu itu adalah serangan mereka. Kerana tidak mahu memberi Iran satu sebab untuk menyerang negara-negara teluk tersebut. Sekarang justifikasi Iran adalah hanya menyerang penggalan tentera yang berada di Arab Saudi, di Qatar, umpamanya di Kuwait. Itu saja. Tapi kadang-kala, sekali-sekala tempias, tersisih juga dikatakan peluru berpandu tersebut. Bagi saya, negara teluk tidak mampu untuk berhadapan dengan Iran secara langsung. Lebih baik mereka memberi tekanan kepada Amerika Syarikat, jangan lagi serang Iran. Saya rasa sekarang ini, kita tahu kenapa F1 Bahrain dipindahkan ke Malaysia adalah kerana pelancong tak nak pergi ke negara-negara teluk sekarang ini. Ekonomi mereka run up. Pelancongan mereka run up. Heaven, dikatakan negara teluk itu sebagai heaven, sebagai syurga, tempat yang selamat, dah tak ada dah. Dah tak ada dah, betul. Jadi sebab itu dia katakan negara teluk tidak mampu untuk berperang dengan Iran dalam hal ini. Dan mereka juga tidak mahu perang dengan Israel. Kita tahu keputusan sebelum-sebelum ini, apalagi dengan Iran. Jadi bagi saya, walaupun ada sekali-sekala mereka menyerang Iran, mereka tidak akan mengatakan secara terbuka mereka yang lakukan, kerana tidak mahu memberi sebab kepada Iran untuk menyerang negara-negara teluk. Jadi Doktor, sebagaimana kita punya tajuk diskusi hari ini, adakah Trump mempunyai strategi ke atas Iran ini? Sebenarnya apakah motif
apabila Trump melanggar perjanjian MOU yang terkini ni, sedangkan macam doktor sebut tadi, di Amerika Syarikat mereka mengalami tekanan harga minyak dan sebagainya, dan beliau pun akan menghadapi midterm election pada November. Jadi apa motifnya kali ini hingga pelanggaran kepada MOU yang terjadi itu? Ya, inilah kerana Trump cuba memberi persepsi gambaran bahawa Iran itu adalah orang yang tidak boleh dipercayai. Pemimpin dia tidak boleh dipercayai, malah menggunakan kata pemimpin itu sebagai scum, orang yang paling rendah kedudukannya. Jadi motifnya adalah untuk walaupun melanggar perjanjian MOU, tetapi untuk memberi tekanan kepada Iran supaya menghormati gencatan senjata. Sebab dalam pemikiran Iran, kalau Selat Hormuz tu dibuka sekarang, harga minyak di pasaran antarabangsa memang turun lah. Sekejap-sekejap turun $4-5. Tapi harga di pam itu masih kekal. Ianya akan mengambil masa. Jadi Trump ini sekarang amat terdesak. Begitu terdesak sekali kerana harga pam $5 satu galen, $4 satu galen itu boleh dikatakan beliau akan hilang sokongan pada bulan November ini. Jadi sebab tu dikatakan agak berkecamuk. Dikatakan strategi Trump ni bila melakukan serangan pada mula-mula bulan Februari, mereka masih berbincang pada ketika itu. Iran, Qatar tengah berbincang, tiba-tiba dia serang. Ini yang dikatakan disebabkan oleh tekanan Netanyahu itu. Dan sama juga sekarang MOU dah ada dah, gencatan senjata, tapi tiba-tiba serang. Tapi dia bersalahkan Iran lah dalam hal ini. Tapi itu yang dilihat bahawa memang berkecamuk strategi Presiden Trump terhadap Iran. Cuma keluar sikit tajuk, Doktor. Apa prediction awal Doktor? Midterm election November. Mungkin awal, komen awal. Mungkin kemungkinan dikatakan bahawa Demokrat akan menguasai Senate itu ada. Tapi Kongres susah sikit. Kerana dalam Senate itu seperti di Maine umpamanya, Demokrat dikatakan agak confident untuk mengalahkan Republican. Dan Demokrat memunculkan 3-4 kerusi saja untuk merampas daripada Republican. Tapi dalam Dewan Perwakilan itu memang agak payah kerana memerlukan kerusi yang banyak. Tapi bagi saya mungkin kalaulah Demokrat dapat menguasai Dewan Perwakilan dan juga Senate, maka kita akan lihat Presiden Trump itu sebagai lame duck presiden dalam 2 tahun yang terakhir. Jadi sebab itu dikatakan Presiden Trump amat tertekan kalau nak dikatakan bulan November akan datang, kalau diadakan pilihan raya kali ini, hari ini, maka besar kemungkinan Republican akan hilang kedua-dua Dewan Perwakilan dan juga Dewan Senate. Cuma tu Prof, adakah sejauh mana pengaruh konflik Iran ni kepada keputusan yang tu, ataupun itu adalah domestik politik di US, tidak ada kena dengan perkembangan global, ataupun memang besar pengaruh konflik Iran itu terhadap keputusan yang bakal dijadikan? Memang besar pengaruhnya. Pengaruhnya adalah harga minyak di pam. Bagi harga minyak $4 per galen itu, dia tak ada budi. Kita ada budi kan. Walaupun harga minyak mahal, kita boleh turunkan harga itu. Jadi harga minyak di Amerika Syarikat adalah begitu sensitif sekali bagi rakyat Amerika. Jadi ya, walaupun ianya satu perang yang berlaku jauh, tetapi kesan negatifnya adalah dirasai oleh setiap rakyat Amerika. Bukan harga minyak saja, harga telur pun naik, harga barangan makanan semua naik kerana disebabkan Selat Hormuz tu. Jadi ia akan memberi kesan kepada politik domestik Amerika, dan paling terdekat adalah midterm bulan November ini. Kepada rentetan daripada tu tentang Amerika Syarikat ni, bila Prof ni cakap dia mencetuskan semula konflik itu setelah MOU dicapai. Jadi apakah Prof melihat ke depan tentang konflik antara Amerika Syarikat dan Iran ni? Adakah dia masih lagi bersifat setempat, yang mana macam sekarang ni, iaitu operasinya lebih bersifat tit for tat, maksudnya apabila mereka serang, Iran akan retaliate balas semula, mereka serang pula, ataupun dia boleh ada potensi untuk dia meledak menjadi satu konflik yang berskala penuh? Serantau. Di peringkat serantau. Tidak, saya rasa ianya pada ketika ni lah, seperti kata Sayuti tadi, tit for tat.
Sebab kedua-duanya tak mau perang besar. Iran tak mau, Amerika pun tak mau. Bagi Amerika, dia nak tamatkan perang secepat mungkin sebab supaya Selat Hormuz itu dibuka dengan cepat sebab kepentingan domestiknya. Dan Iran pula mahukan sebaik mungkin perjanjian itu sebenarnya. Jadi kedua-duanya tak mau perang kerana perang itu tidak menyelesaikan masalah. Iran boleh bertahan, Amerika pun dikatakan nak hampir habis peluru berpandu. China dan Rusia tengok senyum saja. Bila stok habis, senang China dan Rusia membuat sesuatu dalam perkara ini. Jadi dalam hal ini, ianya kekal. Perang di Iran itu akan kekal seperti sekarang. Itu serang, balas serang, berhenti. Itu saja. Jadi sehingga ke tahap mana Dr. Ataupun sampai bila dia akan berlaku dalam keadaan itu? Adakah ia akan berpanjangan? Sebab saya rasa ada artikel di Foreign Affairs pun disebutkan sebagai forever war between Iran and US. So kedua-dua pihak Dr. Badri tidak mahu dikatakan forever war. Kerana Amerika Syarikat sudah pasti tak mahu, kerana Trump berjanji tidak akan membuat satu perang baru, tapi dia buat satu perang baru. Dan Iran juga mahu kembali kepada persada masyarakat antarabangsa. Yalah, anda dah bunuh Ali Khamenei, ada pemimpin baru walaupun anaknya, tetapi hakikatnya Iran mahu sesuatu yang lebih baik untuk Iran. Pemimpin Iran maksud saya. Jadi dalam hal ini nak dikatakan forever war, tidak. Kerana kedua-dua pihak mahu berhentikan perkara ini. Cuma nak jaga air muka saja. Trump nak jaga air muka dia, pihak Iran pun nak jaga air muka dia. Kalau Trump kata Amerika menang, saya rasa biarkan Amerika kata mereka menang, asalkan perang ini berakhir. Dan negara Teluk pun dikatakan sedang dikatakan memberi tekanan kepada Amerika supaya berhentikan perang ini cepat-cepat. Sebab dalam hal ini bukan saja F1 Bahrain terpaksa dibatalkan, tetapi dari segi konsep pelancongan safe haven tadi dah tidak wujud di negara Teluk. Tapi yang paling kecewa adalah Israel lah. Dia nak lumpuhkan Iran, tapi pada ketika ini Trump menjadi lebih kuat. Tapi biarkanlah, Israel itu dia punya pasal lah. Yang penting adalah negara-negara lain di dunia ini. Jadi Doktor menjangkakan mungkin ianya akan tamat sebelum midterm election? Ya, dia akan tamat sebelum midterm ataupun perjanjian itu dimuktamadkan, MOU dimuktamadkan, dan tiada lagi serangan tit for tat dalam hal ini. Dan dalam hal ini Trump akan mendabik dada Amerika dah menang, Iran mengatakan mereka menang. Saya rasa biarkan dari segi konsep itu, strategi pandangan itu, asalkan perang itu tamat. Kerana dia juga melibatkan Malaysia. Dalam hal ini bukan saja Amerika, tapi seluruh dunia dan Malaysia juga terkesan dalam hal ini. Jadi mungkin di hujung perbincangan kita ni, saya nak tarik perbincangan ni pergi lebih kepada konteks Malaysia ni. Kalau kita tengok Prof, waktu awal-awal tu memang kita agak benda ni hangat dan kita agak sangat follow perbincangan ni. Terutama sebab implikasinya kepada kita daripada kesan harga minyak, harga barang dan sebagainya. Tapi kebelakangan ni Prof, kita tengok macam kita boleh kata isu ni seakan agak sejuk sedikit lah, terutama di tingkat domestik, di tingkat di dalam di tingkat lokal di dalam negara kita. Mungkin ada isu-isu lain, pilihan raya dan sebagainya. Tapi benda tu dah sejuk. Adakah sebenarnya memang maksudnya konflik itu dah sedikit okey untuk kita dah berjaya beradaptasi dengan kesan-kesan dari segi harga minyak dan sebagainya? Maksudnya negara-negara pengeluar minyak dah berjaya tingkatkan pengeluaran sehingga kita agak stabil dan konflik itu menjadi sejuk, atau sebenarnya kita ni macam seolah-olah in denial, sedangkan benda itu adalah perkara yang kita sangat perlu bimbangkan sedang berlaku di dunia ni. Media fatigue. Ya, bukan in denial, tetapi rakyat Malaysia ni dia kadang-kadang dia bersungguh pada masa tu. Bila ada budi, sebab kita ada budi tu bagus tu. Dan juga sebab sekarang ada budi diesel. Kurang sikit lah. Tapi hakikatnya adalah kita mempunyai satu syarikat minyak yang begitu efisien, Petronas, yang dapat menjamin bekalan tenaga itu berterusan ada. Itu yang tidak dapat dinafikan, bahawa Petronas telah menjalankan tugas mereka. Dan baru-baru ini Petronas dengan Rosneft, iaitu syarikat minyak daripada Rusia, telah menjalin perjanjian, dan Putin memberi jaminan bahawa dalam masa 20 tahun akan datang mereka akan membekalkan minyak
Ini akan ada hubungan yang baik, bukan saja antara Perdana Menteri dengan Putin, tapi juga Sultan Ibrahim dengan Putin. Itu jangan lupa tu. Dan jangan lupa F1, kenapa Bahrain begitu yakin dengan Malaysia, adalah kerana hubungan PMX dan juga hubungan Sultan Ibrahim dalam hal ini. Jadi sebab itu dia katakan Petronas dengan Rosneft, dan baru-baru ini Petronas di Turkmenistan diberi kepercayaan mentadbir 2 kawasan blok minyak di Laut Caspian. Jadi ini mempamerkan kehebatan Petronas. Kenapa saya sebut Petronas ini? Sebab ada hura-hura untuk mematikan Petronas melalui Akta Petroleum tahun 19. Tak perlu sebut kumpulan mana lah, tapi kita tahu bahawa disebabkan oleh Petronas itulah sawiti rakyat Malaysia tak risau sangat sebab minyak ini. Kerana Petronas memberi jaminan minyak itu sentiasa ada. Okay, akhir daripada Prof, rentetan daripada tu tadi, apa sebenarnya persediaan yang sepatutnya dilakukan oleh Malaysia kalau Prof jangkakan tadi konflik ni akan segera berakhir, tapi sekiranya berpanjangan, apa persediaan yang perlu dilakukan oleh Malaysia dan juga rakyat Malaysia itu sendiri? Ya, kita terlampau selesa dengan tenaga fosil. Jadi seharusnya memberi pengajaran lah, dan negara-negara lain telah pun dikatakan bukan saja untuk mencari sumber alternatif, tetapi sumber alternatif selain pada fosil. Renewable energy umpamanya perlu dipergiatkan. Ini mungkin satu pengajaran bagi kita bahawa jangan terlampau bergantung kepada minyak fosil. Jadi itu yang dikatakan iktibar yang boleh kita belajar daripada apa yang berlaku pada ketika ini. Jadi terima kasih banyak Dr. Azmi Hassan atas perkongsian pandangan dan sebagainya. Saya rasa amat bermakna sekali dalam kita make sense of the current development dari Iran dan di Rantau Teluk dan sebagainya. Jadi saya rasa di hujung podcast kita, mungkin pada penonton boleh dapatkan buku Dr. Azmi, Diplomasia. InsyaAllah boleh dapatkan di mana, Dr.? Banyak di kedai buku, tapi kalau senang penerbitnya adalah PTS. Saya rasa www.pts.com.my. Ya, bantulah saya. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Jumpa lagi di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.